Hidup macam ni je. Duit tak ada. Ada phone, ini je ada. Rumah pun berlubang. Katil pun ni je. Itulah kereta. Ada. Ini je ada. Ada. Miskinnya tu. Bila dah dapat duit ni? Cari kerja kena reject. Tengok-tengoklah scroll mana dah ada kerja kan. Mana? Ada kerja tak? Ada. Tapi ni bukan kerja sangat. Tapi sebab aku ada kereta lumba, ini ada race. Tapi dia test masa je. Siapa paling laju, dia lonely je lah. Oh, okey, tak ada orang provoke ni. So, kita kena test masa. So, apa lagi? Kita tidur dulu. Besok kita start. Ni dah pagi. Jom. Ni malam lagi. Tak apalah. Kita test je masa kita kena record dalam cakap. Let's go. Ini kereta yang ada ni jam tu. Let's go. Dia cakap. Baca kat sini. Oh, depan ni baru kena start. Oh, pit. Record. Ready. So, kita kena racing. Apa tu? Lajunya. Let's go. Nasib baik tak terlanggar video. Okey, sekarang dah masuk. Oh, tinggal lagi 1 minit. Masuk. Kita kasih tekan sampai habis. Selanggar sikit tak apa. Janji dapat duit. I don't care. Masuk sini pula. Oi. Apa benda pula ni? Tak apalah. Tak rosak pun. Let's go. Pip. Accident. Aduh. Boleh pula accident. Demi duit punya pasal. Tak pasal kena masuk rumah sakit. Aduh. Pasal kena masuk hospital. Boleh lagi ikut kereta ni. Pergi hospital. Aduh. Lost control. Allah. Cuba kali kedua untuk pergi hospital. Tak larat. Okay guys, sebenarnya tadi tu iklan guys. Iklan khas daripada channel YouTube saya. Kalau racing bukannya boleh selesaikan masalah pun sebenarnya. Bye guys. Itu adalah iklan
racing membawa padah. Bye guys. Iklan memang pendek je guys. Bye. See you next video.